Saya kena charge balik kat dia. Saya kena charge double lah kat dia. Saya kena hantar balik, tak boleh bang. Kalau abang tengok betul ni duit palsu ni bang. Weh, naik saya bang, 400. Seorang pemandu Grab nyaris kerugian RM400 apabila seorang penumpang cuba menggunakan wang palsu untuk membayar tambang. Mengikut maklumat, warga asing tersebut telah menggunakan khidmat Grab dua hala dari Labu dinilai kegemas untuk berjumpa dengan lelaki yang dipercayai ejen pekerja asing dan kemudian penumpang tersebut bertolak kembali dari Gemas ke Labu. Ketika bayaran dibuat, pemandu Grab mula berasa curiga kerana wang tersebut menggunakan jenis kertas yang agak berbeza daripada wang yang sebenar serta tiada ciri keselamatan pada wang tersebut. You tengok ni duit palsu ni bang. Ni nasib baik saya pegang betul-betul. Ni duit palsu bang. Tak ada betul. Ini kertas bukan bawa duit bank ni bang. Halo. Saya tak boleh ambil kalau nak masuk terus bank. Saya tak boleh itu kalau itu bang. Dia ambil dekat mana? Saya ambil dekat Labu. Negeri Sembilan sana nilai. Hantar tu ambil dekat sana. Saya tak boleh macam ni bang. Saya memang kena charge dia ni bang. Tak boleh. Oh. Terus abang bawa dia. Ha? Bawa sana. Saya kena charge balik kat dia. Saya kena charge double lah kat dia. Saya kena hantar balik. Tak boleh bang. Abang macam mana dengan dia? Abang dia datang kerja lah. Oh, tak boleh macam ni bang. Tak boleh bang. Ni duit, kalau abang tengok betul ni duit palsu ni bang. Weh, naik saya bang, 400. Tengok bang. You call you punya kawan balik. Abang tak apa bang, saya settle dengan dia bang. Tak boleh bang. You kan saya kena hantar balik. I call you punya. Post sana udah. Saya tengok duit palsu. Ay, 400 duit palsu ah. Nasib baik perasan. Gila lah.